Apa kau jiwa macam ular lagi? Kau seram aku. Inadu billah min saki arshillah. Fokus dulu je. Buka mulut. Jangan banyak sangat guna energi. Dia tanam patung seorang pasal, tapi dia baca dia guna Yasin. Dia punya suara yang macam marah betul. Dia marah. Kata saya aku tanya lah dia. Aku sayang dia. Kau pun dah sakit. Ya, aku sakit. Tolong boleh tak? Dia tapi dia buat dalam bentuk patung yang pasu tu, yang dia tanah, dia minta tanah, lepas tu dia tanam patung tu dalam tanah. Kita okey. Dia cakap ni untuk apa? Untuk saka ke, untuk sihir ke? Dia kata macam dia kebumikan jin. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan alhamdulillah hari ni kita ada lagi passion kali ni masalah gangguan lah. So dia rezeki dia pagi tadi join Hizib Bahar dan dia dapat bersama kita pagi ni dalam slot bersama dengan kami lah, insyaAllah. Semoga Allah memberikan kesembuhan baginya dan kita akan mula untuk baca masalah-masalah beliau. Dan kita akan cuba untuk menelusuri, tengok gangguan apa yang berlaku sebenarnya pada puan kita kali ini, insyaAllah. Kalau kira gangguan ni berapa lama dah? Kalau ikut yang saya betul-betul tahu tu 2 tahun dah Ustaz. Paruh mak saya tak ada tu. Masa tu baru saya tahu yang Dah 2 tahun lah? 2 tahun. Yang saya dapat tahu tu bulan 12 2024. Masa tu saya nak rawat ayah saya sebenarnya. Arwah ayah saya tengah sakit tu. Dia datang kat rumah, dia buat rawatan. Masa tu saya yang kena masa tu. Masa tu baru dapat detect. Sebelum tu pun memang dengan husband pun memang panas lah, selalu gaduh lah dulu. Saya tak boleh tengok dia, saya rasa nak marah macam tu. Awal kahwin ke dah anak yang keberapa jadinya tu? Kita baca timeline dia. Saya ingat first kali saya start masa saya mengandung anak pertama tu, first yang dia keluar pergi makan tu, yang saya masa tu lah saya start marah dia. Saya tak tahu kenapa tiba saya jadi macam nak marah dia tu. First time dia jadi macam kerasukan tu? Saya tak rasuk, tapi bergaduh. Saya tak tahu kenapa. Tak ada kontrol saya tak boleh nak kontrol marah tu. Lepas tu lama-lama tu saya rasa dia macam, saya boleh rasa dia tak suka saya. Tapi saya pernah tanya dia lah. Bila dah saya tanya dia, macam saya tengok dia dengan saya macam dia apa saya buat semua tak kena kat mata dia. Padahal kadang benda tu kecil je, tapi dia besar-besarkan benda tu, husband saya. So masa tu saya pernah tanya dia lah. Dia ni tak suka sebab kita orang kahwin ni Ustaz. Saya kenal dia melalui mak dia lah sebenarnya. Saya bekerja dengan mak dia dulu, satu tempat kerja. So saya anggap macam dia kahwin dengan saya masa tu. Saya beranggapan dia kahwin dengan saya pada masa tu sebab mak dia lah sebenarnya. Tapi dia cakap tak. Sampailah 2024 tu, bila kita dapat tahu yang kita orang, baru dia cerita. Dia kata sebenarnya bila dia balik rumah, saya ada kat rumah, dia rasa serabut. Dia rasa dia rasa rimah. Dia rasa rimas. Tapi bila saya pergi kerja, dia kat rumah, dia cuti kan, dia rasa tenang. Dia kata, tapi bila jauh, masa dia pergi kerja kat laut, dia teringat hari-hari call Ustaz kalau jauh, video call. Tapi bila duduk kat rumah, gaduh. Dia tak boleh dekat. Dia tak boleh nak dekat. Saya pun kadang-kadang saya tengok dia, saya rasa tak tahu kenapa saya nak marah dia. Tapi saya kontrol, saya lari lah, saya jauhkan diri saya daripada dia lah. Kalau dia kat bawah, saya kat atas. Kalau macam tu okey. Kalau tak gaduh lah. Kalau tak, ada benda je yang saya nak, macam mana tak kena. Saya tak tahu kenapa. Okey, baik. Kita nak cuba baca diagnos dia. Okey. Nampak di tanda sini lebih kepada kalau Ain, dia ada 53 tanda. Maknanya besar juga, tinggi juga nombor 53 ni, geng. Jadi sering bermimpi dibunuh, dikejar sesuatu, betul Betul. Kepala sering pening tetapi tidak ada penyakit, sering ingin muntah, menguap, kerap sakit pinggang, sakit di bahagian belakang, sakit bahagian belakang badan, mudah berasa penat,
atau tidak bermaya, sukar tidur malam, emosi tidak stabil, kejang pada tanpa sebab jelas, badan panas tetapi suhu normal. Okey, itu antara tanda-tanda simptom. Ada juga ni. Okey, gangguan sihir pula yang ditanda kat sini, sihir makul yang dimakan. Perut sentiasa mual, loyak atau selalu ada gangguan di perut, nafsu makan hilang atau kerap makan dengan pelahap, atau kerap makan, selalu muntah khususnya ketika bangun dari tidur. Memang cepat muntah bangun tidur. Saya pagi tu seminggu 2 minggu belakangan ni je, bila saya masuk bilik air bangun pagi nak muntah. Saya memang muntah. Kerap melihat bayangan atau kelibat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nampak apa? Saya pernah nampak Ustaz dalam bilik anak saya tu. Saya nampak dekat hujung katil tu. Ya. Satu benda hitam besar duduk mencangkung dekat hujung katil. Sempurna nampak. Saya nampak daripada hujung mata. Bila saya pusing balik, sebab saya malam-malam saya tidurkan anak saya dulu. So masa saya nak masuk bilik anak saya tu, saya nampak bilik gelap kan. So saya nampak benda tu. Saya pernah nampak dekat tangga. Pernah mencium bau busuk ni? Selalu kat rumah saya. Abang sekali dalam bilik. Saya kadang-kadang dia selalu. Bau macam mana? Bau Saya bau macam bau minyak petrol ke minyak diesel lah busuk yang tu. Kalau kakak kita ni saya bau sampah. Kadang-kadang saya bangun subuh pukul 5.30 tu, saya bangun masuk nak masuk bilik air tu, saya bau macam orang bakar sampah, asap bakar sampah. Kalau malam-malam dia bau busuk sampah tu. Yang tak ada sampah je tu? Tak ada dalam bilik. Dan tengah malam pun kadang lalat tu memang lalat banyak juga? Selalu ada Ustaz. Boleh katakan selalulah. Puan ni geng lalat juga geng lalat. Tak tahu. Lalat main. Lalat lagi. Baik. Sebelum ni saya dah rawat puan kita ni dalam live banyak kali jugalah, lebih kurang 2-3 kali juga. Dan alhamdulillah kita tertulis lah ada beberapa gangguan padanya sebelum ni, tapi nampak lebih pada simptom sihir lah dan menyebabkan dia kerasukan. So kali ni insya-Allah dia datang berdepan sebab lepas merawat secara live tu apa efek jadi? Adakah makin baik lepas tu tenang sikit ke? Dia makin baik Ustaz, saya boleh kontrol lah. Saya boleh kontrol diri. Makin baik lagi? Apa yang Ustaz ajar tu kan. Saya boleh kontrol lah. Kadang-kadang kalau saya rasa perut saya ni kerap sebu lah Ustaz. Tiba-tiba dia rasa macam angin tegang je. Tiba-tiba tengah malam dia jadi. Dia rasa sakit. So saya pakailah minyak yang Ustaz, minyak MRT tu saya sapu. Minyak hitam lah. Saya baca lah Bismillah 5 apa semua. Nanti saya akan buang lah angin. Dia akan keluar. Kalau baca yang ni jadi lega angin tu? Betul. Saya baru 2 hari lepas masa hari tu saya pakai, tiba-tiba tengah malam pukul 11 tu dia jadi perut saya tegang. Dia bukan membuncit buncit busung itu lah. Dia jadi tegang, sakit. Saya cakap dengan husband saya, perut sakit bang, tiba-tiba sakit. Terus saya pakai minyak. Husband kata ambil lah minyak, saya sapu lah dekat belakang-belakang ni. Sapu tu lega? Lepas tu saya buang melalui kentut lah. Bukan sebab salah makan ke bukan? Tak, tiba-tiba. Dia tiba-tiba Ustaz. Adakah benda-benda gangguan ni semuanya berlaku di rumah saja ataupun kalau puan pergi luar je baru jadi? Dekat ofis saya pun kerap. Dekat dalam bilik jabat saya tu. Ofis jabat? Tapi saya tahu lah kat ofis saya tu memang pernah ada orang pernah nampak lah dekat kawasan. Ada barang juga? Bangunan asal tu owner dia Cina. Cina Thailand. Jadi sekarang ni kalau pergi ofis boleh buat kerja dengan elok lah? Dia kacau, dia bunyi lah berlari-lari kat atas shielding. Puan seorang dengar ke? Orang lain dengar juga? Saya, kalau saya panggil staff saya masuk, macam saya tiba-tiba saya dengar kuat kan, saya panggil staff saya masuk, terus senyap, dia tak bunyi. Dia nak kacau. Kalau tengok sini badan terasa panas, macam ada pendamping juga. Dan kita tengok siapa yang ada dalam tubuh ni, insya-Allah. Yang kat ofis dia marah tu dia berdahan masa mama baca. Saya dengar ijib bahar Ustaz lah. Saya on the way pergi kerja, saya dengar. Lepas tu dah sampai ofis, tak habis lagi. Ustaz belum habis, saya naik, sambunglah naik kat ofis. Then? Masa tu lah saya dengar suara macam dia mengerang marah tu. 3 kali saya dengar. Dia macam marah-marah? Betul, dia macam bunyi suara kat tepi hujung penyu ofis saya tu. Dia bunyi suara yang macam marah betul, marah. 3 kali. Mula saya ingat macam perasan je. So saya dengar lagi Ustaz baca. Lepas saya dengar lagi. Terakhir saya fokus dekat tepi tu. Saya dengar kali ketiga tu memang betul Ustaz. Saya dengar benda tu. Jin marah? Saya tak tahu dia marah ke. Mungkin sebab saya dengar ijib bahar ke. Wallahualam. Saya pun tak pasti. Kita akan baca ijib bahar setiap pagi pukul 7 pagi something macam tu lah. Siapa yang nak join boleh tengok TikTok Pusat Auratat Ali Idrus.
boleh follow apa-apa insyaAllah. Baik, kita akan mula untuk, sebab dia dah diagnose, kita dah baca punya borang dia. Next kita akan cuba untuk tengoklah jin apa dalam badan dia ni. Kalau ada jin, semoga Allah sembuhkanlah puan kita ni daripada kejahatan manusia dan jin, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Abang. Wahai hamba Allah yang bersarang pada tubuh anak Adam, jikalau kalian berada pada tubuhnya, getarkan jari jemari dia. Okey, apa urusan kamu dengan dia? Ya ma'syarul jin, saya tidak akan menyakiti kamu. Kamu cerita apa urusan kamu dengannya. Kamu nak apa dengan dia? Apa urusan kamu dengan perempuan ini? Apa yang kamu nak dengan dia? Kamu yang sebelum ni ke yang masuk? Yang sama ke? Yang sama ke yang baru ni? Bismillah. Kamu yang lama ke yang baru? Cerita kat saya. Kamu jaga dia kan? Kamu pendamping dia kan? Kamu jangan buat fitnah, boleh? Sebab kalau sihir dia tidak jadi macam ni. Tangan kanan dia lagi kuat tangan kiri. Kenapa suka buat fitnah? Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Kamu cakap baik-baik. Apa kamu nak dengan dia? Apa yang kamu nak dengan dia? Aku jaga keturunan dia. Kamu jaga macam mana? Jaga buat fitnah? Tidak. Beza? Sebab dia diganggu. Diganggu? Ya. Islam? Aku Islam. Islam Betul kamu tak kacau dia ni? Aku tak kacau dia. Tapi kamu duduk dalam badan dia? Ya, sebab dia tak boleh nak melawan. Tak boleh. Kamu sayang dia tak? Aku sayang keturunan dia. Kamu tahu kan, dia belajar dengan aku kan? Ya, aku tahu. Boleh tak bagi dia kebebasan untuk dia bertawakal kepada Allah? Ya, dia selalu tapi dia tak kuat. Yakin, kamu serah. Bila kamu duduk dalam badan dia, lagi susah dia. Faham tak? Boleh? Hasbunallah. Kamu tahu kan, cukuplah Allah yang menjaga kita. Ya, bagilah dia peluang untuk dia bertawakal pada Allah. Boleh? Ya, aku dah keluar sebelum ni. Jangan letak nombor telefon nanti orang scam kamu. Kami tak pernah kontak orang. Baik, sekarang macam ni lah. Kamu janji dengan saya jangan kacau dalam badan dia. Aku boleh keluar tapi dia sering diganggu. Janganlah risau, bagilah dia beramal. Janganlah kamu senang-senang masuk badan dia. Keluar ya. Kamu nak saya tolong dia tak? Ya. Bagilah peluang untuk dia bertawakal. Boleh? Bagi peluang dia. Sekarang kamu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah yang sihir, yang buat dia jin-jin yang jahat pada dia, sampai bila kamu nak buat perempuan ini? Apa lagi yang kamu nak dengan dia? Apa yang kamu nak dengan dia? Aku nak dia berpisah dengan suami dia. Kamu nak dipisah dengan suami dia? Ya. Jadi kalau dia berpisah, jadi apa kamu? Aku nak dia. Nak kahwin dengan dia? Kamu dah kahwin ke belum? Aku dah kahwin. Dah kahwin dah? Dah, jangan nangis. Aku sakit. Batalkan saja niat kamu tu. Batalkan saja niat kamu. Nangis tak lagi. Aku sakit. Siapa buat kamu sakit? Dia. Siapa? Dia. Jadi tu kamu kacau dalam badan dia kan? Sakit kan? Ya. Yang kamu letak apa kat perut dia sambil dia sakit malam-malam terik tu? Aku bagi dia sakit supaya dia menyerah. Boleh? Jangan kacau dia boleh? Tolong janji dengan saya jangan kacau dia lagi. Boleh tak? Kamu dekat dengan saya, dekat sangat apa ni? Dekat sangat. Aku tahu. Kalian live kan? Ni boleh sentuh dah, Pak. Boleh sentuh dah.
Saya dah boleh sentuh kamu hari ni. Boleh? Aku tak nak. Saya boleh sentuh kamu hari ni. So hari ni kamu kena dengar cakap saya. Jangan kacau dia. Boleh? Dua kali Suka ikut. dia. Kamu tak boleh suka sama dia. Dia tak suka aku. Pernah ada perempuan minta apa? Dulu. Tak ada eh? Kaitan. Saya sekolah lelaki kita lalu. Aku tipu je ni. Mandai. Sejak bila kamu suka dia, kamu tak pernah cakap suka dia apa? Aku suka dia. Sejak bila kamu cakap? Kamu pernah cakap ke dia? Sejak dia kahwin dengan lelaki dia. Sejak dia kahwin. Kamu suka mana? Kamu suka lelaki dia ke sama suka perempuan ni? Aku suka perempuan ni. Kamu suka perempuan ni. Patutlah. Kamu suka perempuan ni. Kamu ada cakap dia kamu suka? Tak. Habis tu macam mana kamu nak suka? Kamu cakap tipulah kamu ni. Aku cakap betul. Tak percaya sudah. Ya, saya tak percaya. Sekarang ni pandang saja. Tak nak. Kalau kamu tak tipu, kamu pandang ni. Pandang mata saya. Apa yang kamu nak dengan perempuan ni sebenarnya? Aku nak dia bercerai dengan lelaki dia. Lepas dia bercerai, Aku nak kahwin dengan dia. kamu tak takut dengan bini kamu? Aku tak takut dengan bini aku. Iyalah tu. Ya, sebab bini aku dengar cakap aku. Kamu kahwin berapa orang dah? Aku dah pernah kahwin 2. Tapi aku Lepas tu? cerai seorang. Sebab Sebab dia tak boleh terima bini pertama aku. takut bini juga tu. Aku tak takut bini. Aku tak boleh tinggal bini pertama aku. Iyalah tu. Sayang sangat dia. Takut bini sana. Bini pertama lah tu. Ngaku je. Takut kan? Tak, aku tak takut. Bila tu cerai lah bini pertama tu. Kahwin ini. Sebab aku sayang anak-anak aku. Oh sayang anak. Yang bini kedua tak ada anak? Tak ada. Tak ada anak. Betul nak kahwin ini pula? Ya, aku nak kahwin dengan dia. Bini kamu bagi lah? Dia tak tahu. Kalau dia tahu? Dia tahu dia marah lah. Takut bini kan? Aku tak takut. Jujur dengan aku. Kau takut ke tak? Betul kau takut dia marah tu macam mana? Aku tak takut dia marah. Bisa? Kau takut apa sebenarnya? Aku dah pernah kahwin. Kau jangan seko aku lah. Kau takut bini kau. Cakap je. Tak. Sikit pun tak takut. Tak. Berarti takut dia marah ni? Aku tak takut dia marah. Bisa? Aku takut anak-anak aku. Anak-anak kau jadi apa pula? Dia marah aku. Anak marah? Ya. Kau tak ada lah. Anak-anak tak ada apa lah pun. Mesti kau takut bini kau ni. Iyalah ni. Aku tak takut bini aku. Kau beritahu bini kau nak? Aku kahwin sekejap. Kalau bini kau tahu? Dia tahu tak bagilah aku kahwin. Kalau dia tak bagi kau kahwin tak? Aku kahwin. Biasa nanti dia marah? Aku kahwin dekat Siam. Tak, kalau dia tahu ni marah nanti apa jadi kat kau? Dia takkan marah lepas kahwin. Siapa cakap? Aku dah pernah buat. Biasa kenapa kau cakap tadi dia marah? Kau tipu aku. Aku tak cakap dia marah. Aku kata bini aku nombor 2 yang marah. Tak suka bini pertama aku. Okey, betul kau cerai dengan dia? Dia suruh aku cerai bini pertama aku. Aku tak boleh cerai. Sebab? Sebab aku ada anak-anak dengan bini pertama aku. Okey. Kau kahwin senyap juga kan itu? Ya. Aku kahwin senyap. Takut bini juga lah. Tapi aku bagi tahu dia. Bagi tahu apa? Bini aku lah lepas aku dah kahwin. Lepas tu bini kau marah? Dia mengamuk lah. Betul kau takut tak? Tak. Aku tak Ya. takut. Tak ada. Ya je kau ni. Kau tak saya aku tanya lah dia. Baik sekarang ni aku tak tahu kau lah nak kahwin ke nak apa semua. Kau silap baru masuk dalam tubuh ni. Ya, tapi Aku nak tanya jujur dengan kau. Kau nak aku keluarkan kau dengan baik ke dengan cara yang tak baik? aku nak dia. Tak boleh. Panggil bini dia ustaz. Kamu ingat saya senang nak panggil bini orang. Kena call lah. Keluar jangan kacau dia. Sebab hari ni aku nak baca ruqyah penghancur. Aku jangan. Hancur lagi ha. Mana tahu nafsu kau dimatikan nanti ha. Nak kahwin macam mana nafsu mati. Kalau macam ni kalau jin cakap satu data dia, kita jangan percaya, tolong. Dia akan buat fitnah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi menjauhnya kacau dia. Aku tak boleh, aku sayang dia. Kau bertaubatlah pada Allah. Tolonglah. Aku sayang dia. Kau pun dah sakit. Ya, aku sakit. Tolong boleh tak? Tolong kamu tolong tinggalkan dia. Tolonglah. Macam mana aku nak lupa dia? Aku tak Cuba boleh kamu lupa dia. makan semut ke. Buatlah something nak lupa kan. Aku selalu jumpa dia. Macam mana aku Pergi camp ke. Kau tak boleh, kau kena lupakan dia apa jadi pun. Kau tak boleh duduk dengan dia. Faham? Selama mana kau duduk dengan dia, kau akan sakit. Dia makin baik tapi kau lagi teruk sekarang. Faham? Dia kalau saka dia keluar daripada dia. Kalau dia sendiri minta dengan Allah, teruk kan dia ambil. dia selalu minta ke Allah. Sebab aku sakit. Aku tak kira lah kali ni. Hari ni last. Hari ni last. Kami maafkan kamu. Kamu kena keluar dengan baik. Kami akan maafkan kamu keluar daripada badan dia dengan baik. Setuju? Setuju tak? Dah lah tu. Banyak lagi yang luar tu, banyak lagi. Ramai lagi. Kahwin dengan orang lain. Anak dara ramai lagi. Cari bini orang pula. Tak ada kerja kan? Sebab aku tak jumpa dia sebelum dia kahwin. Tak boleh. Tak boleh. Semua sekali dengar cakap aku. Berkumpul di perut, keluar semua. Jangan kacau dia lagi. Faham? Kami maafkan kamu. Boleh? Kamu tak boleh. Ada apa-apa nak cakap? Last, saya tak mau cakap dengan kamu. Hari ni saya nak bagi ilmu kat dia. Habislah kamu. Nak dia. Habislah kamu. Saya hilangkan kamu daripada radar. Namanya. Boleh? Tak nak. Kamu buat dia benci suami dia? Ya. Kamu buat dia nak berpisah dengan suami dia? Ya. Kamu pakai sihir jenis apa ni? Kamu letak sihir apa kat dia ni? Macam aku buat, semua tak jalan. Habis tu, nak buat lagi? Buat apa? Aku akan buat sampai dia suka aku. Berhentilah kacau dia. Tak akan mampu pun. Faham? Keluar seluruhnya. Kau tunjuk apa yang kau dah buat kat dia semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Jatuhkan tangan. Apa kau jiwa? Macam ular lagi. Kau suruh aku. Senang awak. Oh, jauh macam ni lah. Jadi ular. Jadi sekarang macam mana? Saya nak kena serang awak balik. Jangan tahan diri. Saya tak mau. Tolong keluar boleh? Bertaubat jangan. Okey, bismillah. Saya sediakan bahan-bahan rawatan untuk mereka yang berminat untuk dapatkan seperti kasuri kijang dan juga sabun kayu kuning hitam, dan yang paling best kita ada di sini adalah serum untuk wajah, untuk masalah wajah, yang masalah kena gorgon ni semua, kena gangguan. Ini dapatkan dua item ni untuk set mandian pada tubuh dan juga set pembersihan wajah, dan kasuri kijang untuk melemahkan benda yang menempel pada tubuh badan kita, untuk anak, untuk ibu, untuk ayah yang kerap jumpa dengan orang. Dapatkan di bawah dekat description tu, tekan dan boleh dapatkan, boleh beli kat situ insya-Allah. Cara nak pakai mudah, semudah ABC je. Kasuri calik kanan calik kiri, baca bismillah 5 dan juga pastikan seduk dan sapu seluruh badan. Niat baik-baik nak buang benda tak baik yang menempel pada tubuh kita. Benda ni akan melemahkan lah. Dan juga sabun ni pakai mandian, lepas asar ke atas, sabun satu badan, dan siram dan tengok punya efek pada perubahan pada tubuh kita. Kalau kena gangguan dia akan makin baik, kalau dia teruk sangat dia akan muntah lah. Sama juga serum untuk wajah yang bermasalah,
apply saja insya-Allah setiap hari pagi petang, dan tengok wajah kita tu akan lagi baik, glowing, dan juga masalah jerawat-jerawat makin baik insya-Allah. So dapatkan di bawah, sambung video. Bismillah. Bye bye. Kacau dia. Faham? Kenapa? Kamu nak jadi ular ke? Terus sekali. Saya maafkan kamu. Pandang sini. Saya maafkan kamu. Abang sama sebut. Saya maafkan kamu hari ini. Jangan ganggu lagi anak ini selama-lamanya, seluruhnya. Berkumpul di perut, keluar semua melalui mulut. Okay. Puan sebut nanti, Puan haramkan ya Allah, keluar semua jadi debu. Semua bulan sihir, barang-barang sihir yang berada dekat dengan diriku, keluar semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu 'amal mufsidin. Keluarkan benda tu. Saya minta kau keluarkan benda yang aku maksudkan itu. Bagi dengan dia lagi. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Semua sekali tidak tinggal sakit baki walaupun sedikit. Dan ganggu lagi hamba Allah ni, faham? Ganggu lagi, Allah akan hancurkan kalian semua sekali. Keluarkan seluruh bisa-bisa yang ada padanya, bisa yang kalian pasang pada tubuhnya, semua sekali hancur jadi debu-debu, jadi ayat keluar semua melalui mulut. Inastadarat kama stadaratil malaikah bimadinatir rasul bila khandakin wala min kulli qadri maqdur hadar mahdur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur. Semua sekali saka baka yang terikat dengan dia, jangan ganggu dia lagi. Wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur. Tatarasna billah min aduwina min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Niat nanti lintaskan, ya Allah, keluarkan mereka ni, ya Allah, seluruhnya saran-saran kumpulan mereka dalam badan dan dagu keluar biiznillah. Okey. Okey, slow-slow, hembus nafas slow. Semua sekali ketulan daging-daging terikat semua sekali. Buah-buah yang berkait dengan barang semua sekali zahir pada lehernya. Keluar semua dari mulut. Bismillah. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berada di kepalanya keluar semua sekali. Azimatuhu la tanshaku bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jatuh. Tolong. Bagi air sikit. Allah. Ada muntah apa? Pendek dia. Baik. Apa ada dah ketupat tudung. Okey, minum air dulu, elak-elak ya, bagi tenang. Alhamdulillah. Rasa apa? Lega? Sedikit sikit Ustaz. Lepas ni kena keluarkan sendiri je. Keluarkan, saya rasa semua nak muntah tapi saya tak boleh nak keluarkan. Kalau tak boleh tu, yang rasa tersangkut tu, baca selawat 3 kali, 7 kali boleh. Niat apa yang saya pernah ajar sebelum ni, insya-Allah dia akan keluar. Lepas tu cuba untuk tutup laluan tu dengan banyakkan selawat. Sebenarnya laluan tu dah tak banyak dah, tapi dia akan jadi gangguan tu lah. Sebab laluan tu ada lagi kan. Tutup laluan ada kaedahnya lah. Yang saya belajarnya adalah dengan sehari 1000 selawat. Nakam tengok tu abang hantar detail tu. Nanti buat A4 tu bagi 4 untuk print out segera tau. Nak kena lemah. Masih. Kalau faham kita nanti. Okey, minum air tu, air surah Baqarah ni sebenarnya nak minum air, kita ada jual air macam contoh. Bagi air tu. Air kan buat sendiri boleh, cuma nak pakai kasut kijang ke air. Niat macam puan ni level niatnya bukan nak keluarkan jin dah. Ya Allah, tutup laluan kemasukan jin. Keluarkan apa yang ada di dalam. Tutup dan keluarkan. Saya tak tahu macam mana nak kena. Saya selalu niat, saya minta Allah kalau betul lah ada sihir dalam badan saya, saya ni, saya selalu niat minta Allah balikkan ke tempat asal dia. Saya tak nak tak payah sebut balik. Dia pun tak tahu nak balik ke mana, tak payah sebut balik. Cakap dengan dia, keluarkanlah. Gaib kat pada aku tak mau tengok dah. Takut balik sana lagi, tuan dia ambil balik, hantar balik. Jangan hantar balik. Sesatkan dia, jangan bagi balik. Dia tak jumpa tuan dia. Bagi balik nanti jumpa tuan dia balik. Kata, jumpa lagi. Sian Ustaz, tengok dia penat. Saya nak tinggal pun risau. Orang kena gangguan ni kan. Suami saya macam mana Ustaz? Dia bah itu sebab rawatan dengan anak bawah Ustaz tu, dia memang muntah lah. Meronta? Muntah. Dia muntah teruk jugalah. Boleh jadilah. Boleh jadi macam mana saya nak cakap tak erti lah. Dia pun sakit Kami ni bagi tahu tadi benda ni dah lama daripada mula kahwin. Itulah saya nampak benda ni lama. Kita sebab meletup dalam keadaan teruk je, tiba-tiba dia teruk kan. Mungkin tak perasan kot, dia dah ada tapi tak perasan. Saya sebenarnya mimpi masa mula kahwin. Saya mimpi orang yang saya kenal tu dia datang pada saya.
dalam keadaan yang memang tak senonoh lah Ustaz. Dia datang tu dia nak buat benda tak senonoh, tapi dia sempat pegang dia, tapi saya terjaga time tu mimpi saya lah. Betul, saya ingat tak apalah, saya macam engkau nak ingatkan saya supaya berhati-hati dengan orang tu je lah. Saya ambil pendekatan macam tu. Tapi dia memang lafaz ke? Dia suka kakak? Pernah jumpa depan-depan lah? Benda ni sebenarnya dia terkait dengan tak disebut nama dia kan? Tapi memang dia cakap dia suka ke? tak pernah cakap, tapi perbuatan dia Ustaz. Sebab hati saya Secara depan-depan ni? Secara zahir ni pernah berinteraksi dengan dia lah? dia Cakap berjumpa tu memang Faham dia jadi, masa dia bercakap tu pun rasa dia suka puan ke macam mana? dia kalau depan wife dia, dia tak akan cakap dengan Oh, takut bini lah. Kalau Dia tak mau ngaku dia takut bini. kalau belakang wife dia memang ramah dengan saya. Okey. Allah alam lah, jangan tuduh dia. Saya pun tak tahu, saya pun memang tak tuduh dia. Saya Jangan tuduh dia. Saya cakap dengan husband saya, kita maafkan lah siapa-siapa pun. Saya tak nak gaduh. Cuma sekarang ni sebab ada satu kes ada saya merawat ni, satu saka yang buat fitnah. Saya takut yang tu. Saya pun risau juga. Jadi jin setan ni 10 cakap 9 kaki spin lah. Bukan 9 lah. Tak dengar langsung lah. Sebab tu saya lebih utamakan diagnose sakit daripada diagnose jin tu. Sebab family bapak saya memang ada yang macam tu. Yang saya risau. Tiba-tiba jadi ular lah apa semua, mengarut jin ni semua. Tapi yang penting puan ni sekarang saya nak ajar puan untuk puan keluarkan benda sendiri. Okey, puan ready puan ready saya nak ajar ni. Okey, letak masih muntah tepi. First, ilmu merawat ni adalah ilmu ketenangan. Wajib kita kena tenang. Tenang tu bukan di kepala tapi di hati. Dalam kepala kita banyak masalah, tapi hati kita ni boleh kawal. Okey, tenangkan diri. Tarik nafas. Okey, pejam mata. Okey, selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, tarik nafas, ya hayyu. Lepas ya qayyum. Semua boleh buat kat rumah selawat 3 kali. Tarik nafas, ya hayyu. Dan hati, ya qayyum. Sekali lagi, ya hayyu, ya qayyum. Okey, pejam mata, tenangkan diri. Kosongkan fikiran. Minta dengan Allah dan hati, ya Allah, tunjuk di badanku ni ya Allah, seandainya ada saran-saran jin bersarang pada tubuh ke Allah, berikan tindak balas pada tempat tersebut. Okey, biar tangan agak kan, tangan tiba-tiba gerak baik. Okey, sekarang niat dalam hati. Okey, kalau dah rasa tempat tu, niatkan. Puan tahu tak, tubuh puan ni hak puan, jadi benda ni puan bebas nak keluarkan dia ke, nak masukkan dia. Sekarang puan niatkan benda tu semua kena keluar. Okey, niatkan tolak dia sampai ke perut. Tolak dia sampai ke perut. Tarik barang-barang tu semua, ataupun buhulan, ataupun apa yang puan rasa, kena keluarkan dia. Masa tarik tu dalam hati sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, lagi sampai kat leher. Niat ya Allah, keluarkan seluruhnya. Tenang je, relax, jangan jerit, jangan apa. Kalau puan tenang, nanti dia lagilah dia. Keluarkan dia. Itu lagi bagus. Tolong respon apa yang tengah buat kat rumah tu. Apa yang saya ajar ni, tolong komen apa jadi. Tolak dia, keluarkan insya-Allah. Tubuh kita ni peka tau apa jadi. Jadi kita akan rasa benda-benda yang bersarang, yang terikat, yang berada pada tubuh kita, kita akan rasa. Keluarkan betulan. Allah. Semua sekali. Batu jin ni kita takut kalau kita kenal diri kita, kalau kita boleh kawal diri kita, kita takut lah. Ada yang muntah juga lah, alhamdulillah. Lepas tu sebut ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Saya ada rambut hitam, ada muntah rambut lah, Masya Allah, tabarakallah. Okey.
Rasa sekat ke? Sini, kat sini. Letak tangan situ. Kalau boleh baca surah Fatihah, surah Fatihah kalau tak reti, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Pun jangan tolak kuat-kuat, relax je. Benda ni kena relax. Okey, baca Bismillahi Allahu Akbar. Tepuk slow je. Buka mulut. Nafas. Jangan banyak sangat guna energi. Semua sekali. Kedai saya kerja ada rambut makanan, bukan rambut kami. Oh, rambut makanan. Tarik nafas. Tenangkan diri. Tutup, jangan bagi siapa-siapa masuk dalam badan. Puan buat ikrah, wahai menjagaku, sebut. Wahai yang menjaga. Sakabaka keturunan. Sakabaka keturunan. Aku haramkan tubuh ni. Aku haramkan untuk tubuh kalian ini. masuk. Untuk kalian masuk. Jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Yang sebenar-benar hamba. Yang sebenar-benar hamba. Jangan jadikan kami. Jangan jadikan kami. Tempat kalian. Tempat kalian. Keluarlah kalian. Keluarlah kalian. Daripada kami. Daripada kami. Doakan kami jika sayang kami. Doakan kami jika sayang. Jadilah hamba yang taat jika sayang kami. Jadilah hamba yang taat jika sayangkan kami. Itulah kita boleh cakap dengan jin. Dia jin kata kita nak matikan dia pula kan. Cuma kita tak ada ikatan dengan dia. Ikram tu dah buat semua dah. So dia takkan kacau anak-anak tu, dia takkan. Tak kacau. Tapi Saka tu dia agak-agak ni sikit, agak nakal juga tu sebenarnya. Tapi kalau baca ikram tu semua, jangan bagi dia izin datang. Kita bagi pakai kasut kerja nak bagi stabil. Kita gosok-gosok. Suami pun tempias lah sebenarnya. Bang, abang tempias. Ya, sebab ada diorang kata sebab dah lama sangat sampai kena tempias. Betul. Dia bukan tempias, tak. Dia memang tak boleh langsung. Tempias tu memang dia buat sama-sama lah. Dia buat jugalah. Cuma yang dia buat tu nya perempuan lah itu. Sebab kalau si pemisah ni, suami isteri akan kena. Tapi yang paling teruknya adalah perempuan lah. Perempuan ni laluan dia, sebab dia ada uzur dia, banyak laluan dia. Satu masa perempuan kalau time dia period, pakailah kasut kijang buat protection. Janganlah tidur dalam keadaan tidak berwangi-wangian. Sebab jin ni dia sensitif dengan bau-bau. Orang yang uzur ni lagi sensitif. Saya tengok tongkat ustaz tu, badan saya lain macam pula. Tak ada apa pun, tongkat biasa je geng. Tongkat biasa je, akan bahar je, tak ada apa. Dan benda ni tak membantu pun untuk keluarkan jin ke apa semua. Sekadar tongkat yang unik. Saya suka unik. Kadang-kadang saya pakai je remote aircon. Saya pakai semua. Saya pakai telefon iPhone 17 Pro Max saya pakai. Alhamdulillah keluar juga jin. Boleh. Kadang-kadang saya pakai yang ni. Yang ni. Ini. Ni. Ini saya beli dekat Perlis. Boleh buat menggaru kan, tapi saya buat untuk bersalam dengan pesakit. Macam tangan kan. Sama je insya-Allah. Yang takut tak ada sakti kat sini, yang sakti tidak ada. Yang maha besarnya adalah Allah. Okey. Lepas clear semua, muntah semua, dia punya terapi terakhir kena buat adalah letak ibu jari tekan kat ulati ni, nak buang angin jahat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut Bismillahirrahmanirrahim. semua boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmuafi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Okay, hembus. Kak Lina ni dah boleh banyak sebenarnya. Terkunci tu tepuk buat, tapi yakinlah, jangan rasa tak boleh. Yakin boleh. Saya buat dulu juga sikit-sikit tu. Tak ada sikit lepas ni, kena penuh. Ada join kelas saya kan? Saya join kelas rawatan ustaz yang kedua yang hari tu, yang basic KRD tu saya belum join lagi. Try yang join KRD tu. Itu insya-Allah lagi mendalam lah. Okey, itu saja aku untuk hari ni. Cabang kita ni tak ada apa bang. Abang kena ni je lah. Kenapa? Hikap pasti lah. Baca bismillah. Kalau macam dia macam nak rawat ni ustaz. Dah rawat macam tu je lah. Dia Ruqyah syariah ni. Dia kaedahnya adalah kalau dengar bacaan tu, kalau ada efek, selalunya ada something. Betul, pada simptom ada isi borang juga. dia tak ada. Lepas ni sami je kok. Satu analisa dia pun untuk saya simpan data tu. Mudah untuk rujukan ke depan kan. Kerap mimpi sebab ada target juga. Tapi tak kenalah tu.
Saya tak kerap Ustaz, tapi kadang-kadang akan mimpi. Kadang-kadang tak apa, tak teruk, tapi yang teruknya sini. Saya memang teruk. Kalau sini dah clear, dah tak ada barang, sana akan clear. Dia akan clear sana. Sini clear, sana clear. Okay. Macam mana nak clear hari-hari duduk dengan benda yang kuat tepi kita. Benda tu yang buat kita pun tak selera benda tu sebenarnya. Mimpi tu rasa nak pukul dia, dia panggil apa? Dia panggil intiqam. Benda tu memang dendam dengan abang. Dia nak bagi abang dendam dengan isteri. Tapi alhamdulillah okey. Jujur dengan saya lah, sepanjang proses merawat saya, boleh bagi seminit kata-kata untuk saya, apa yang puan rasa kaedah rawatan saya. Adakah saya ni sentuh puan ke apa ke, macam mana ke? Sepanjang saya merawat dia lah, sebab saya pernah merawat banyak dah. Kadang-kadang tu dia orang kata rawatan dia kaedah Islam lah, tapi cara merawat dia tu kadang-kadang meragukan juga Ustaz, sebab dia menggunakan barang, dia buat bentuk patung semua tu kan. Ada pernah Pernah Ustaz, dekat kampung saya. bentuk patung macam mana Pak? Dia ambil tanah dia ambil tanah, dia bentukkan patung, dia ada pasu, dia tanam patung seorang pasu, tapi dia baca dia guna Yasin. Tu yang saya kata. Dia tanam patung tu Yasin. Dia pakai Yasin. Patung tu dia target siapa? Saya tak tahu dia target siapa, tapi dia buat bentuk patung. Ada sebut nama-nama kat patung tu? Ada minta nama siapa-siapa ke? Dia tak ada minta nama kan yang tu kan. Dia tapi dia buat dalam bentuk patung yang pasu tu, yang dia tanah, dia minta tanah, lepas tu dia tanam patung tu dalam tanah. Kita okey. Dia cakap ni untuk apa? Untuk saka ke, untuk sihir ke? Dia kata macam dia kebumikan jin tu dalam. Jin mana? Saya tak tahu jin mana lah, tapi dia kata dia kebumikan segala yang ada dalam badan saya ni dalam. Okey, lepas tu berapa ratus kena tu? Yang tu apa dia cahaya tu kita bayar. Saudara kan? Tak, bukan saudara, yang ustaz tu yang datang tu. Wow. 100 lebih 200 juga lah. Satu patung. Okay, baik, tak apalah. Dia kata lah. So sepanjang saya buat dengan ustaz ni, saya rasa lebih sebenarnya sihat je lepas tu Ustaz. Cuma kadang-kadang tu dia datang balik. Nak kata mungkin saya lah yang lemah kan, saya yang tak kuat lah. Tapi memang bila lepas saya rawat dengan Ustaz tu, saya sihat. Dalam seminggu lebih macam tu dia macam jadi balik. Macam mana dia start jadi balik tu? Dia mimpi ke ataupun puan? Kadang-kadang saya dengar benda jatuh atas siling rumah. Husband pun pernah dengar dalam pukul 12 malam, pukul 11 saya nak beritahu lah ciri-ciri benda start masuk dalam rumah kita, dalam diri kita. Kita akan start rumah kita orang bagi salam ketuk, ataupun start bunyi barang atau bunyi pasir atas bumbung. Tu benda sedang nak masuk, dihantar. Benda baru dia dah sampai tu. Dia bunyi minggu lepas tu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dengar bunyi botol jatuh kuat. Saya seorang. Tu time mengundi tu macam tu. Dia start mengundi, dia balik-balik botol. Betul tu selalu dia akan mari satu benda yang berbung. Dia jatuh berdebuk kat atas siling. Berbung bukan berbung Kung jatuh. ketuk-ketung pula. Bunyi botol. Lantun. Faham? Tak apa. Janji kalau lepas jadi macam tu balik, macam mana saya nak buat? Jangan buka pintu, jangan buka apa semua. Kalau boleh, macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang buat satu kaedah, namanya adalah kaedah pagar rumah lah. Tapi rumah abang dah pagar kot. Mungkin abang duduk tengah-tengah rumah tu, ataupun kat puan sendirilah baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tu. Saya baca tu. Paling ringkas lah. Kalau isi bahasa kita kalau ada, niatkan untuk pagar rumah ni. Okey, itu saja kot daripada saya hari ni. Lepas ni saya nak tengok feedback. Haraplah sembuh selama-lamanya. Amin, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Penat saya. Kasihan dia. Tak apa, ada hikmah dia kot. Mungkin dia asbab ni banyak selawat, banyak dekat. Saya lebih dekat dengan Allah. Kalau dulu tu bukan tak solat, tapi doa tu laju je Ustaz. Tapi kan dulu teruk lagi tak gangguan sebenarnya? Sebenarnya dulu lagi, masa saya mula-mula kena tu lagi teruk abang kan. Masa awal-awal kena teruk macam mana tu? Saya sampai pernah minta cerai dengan husband saya. Saya masa tu saya cerai? Saya masuk hospital tu Ustaz, badan saya bengkak satu badan. Bengkak satu sebab? Badan. Tak tahu, saya pergi hospital sebab saya tak nak lah ke arah. Ada gambar tangan bengkak ke tak ada? Gambar saya bengkak ke? Kaki bengkak tu saya ambil dah hantar kat bos saya sebab saya nak MC time tu. Biarlah kaki bengkak. Kaki bengkak. Satu badan Ustaz bengkak. Tiba-tiba Muka saya jadi sembab sampai itu mimpi bukan juga.
Itu saya mimpi apa time tu Saya ada mimpi Ustaz. Saya memang kerap mimpi. Tapi yang bengkak tu saya pergi hospital juga sebab saya takut jantung ke botol. Doktor declare apa? Doktor tak dapat declare apa-apa. Oh. Memang dia tak bagi ubat pun kat saya. Last kali saya masuk 1 hari je buat semua proses tu. Doktor kata memang tak ada apa masa tu kan. Darah pun semua okey. Ya. Cuma last kali saya balik tu saya pakai sabun Ustaz lah. Saya pakai sabun, saya pakai serum. Okey pula. Lepas tu dia surut Ustaz. Dia surut lah. Dia surut lama-lama. Dia sabun ni kan, saya cakap lagi untuk mereka yang tengok saya punya video ni. Sabun ni, sabun daripada kayu kemuning hitam. Mana kayu tu kat mana dah hilang kayu tu So kayu tu geng, kayu tu orang dulu pakai untuk tarik bisa yang ada pada tubuh kita. So saya jadikan serbuk benda tu dan saya buat sabun. Siapa pakai ni, manfaatnya sangat-sangat best. Dia tarik bisa ataupun kalau ada santau sihir yang melekat tu dia akan remove lah. Pakailah sabun. Paling basic lah kalau kamu dah kenal kami ni ataupun dah tertarik hati dah jatuh cinta dengan kaedah rawatan saya ni, kasut kijang, sabun, settle. Lepas tu amat ni sebelum pakai ni, kalau kita yang baru start pakai, baca Iqra Pemutus. Nak cari Iqra Pemutus ni boleh cari dekat TikTok, Iqra Pemutus Ustaz Syafiq. Nanti cari, ikut je step saya beritahu, ikut je saya baca tu dan pakai barang ni, insya-Allah tengok feedback dia luar biasa. Memang hari-hari saya pakai sekarang apa ni. InsyaAllah. Tapi lepas ni insyaAllah nanti update apa jadi. Boleh Ustaz, nanti saya. Plastik tu, sampah tu buang lah nanti insyaAllah. So terima kasih untuk tengok video ni, moga bermanfaat. Jin ular pun dah keluar dah. Kita jumpa lagi. Saya Syafiq Mujahid. Selawat semati selawat, sampai jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa subscribe geng. Komen-komen Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.